Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perpaduan yang menyatukan jiwa dan salam Malaysia Madani. Terima kasih pengerusi pimpinan majlis, panel kehakiman, div-div kehormat, seterusnya sidang. Hadirin yang dimuliakan. Tinggi menculang pohon meranti, akarnya kuat di tanah pusaka. Bersatu teguh seluruh pertiwi, rukun negara, asas negara bangsa. Sesungguhnya, perpaduan bukan sekadar untaian kata yang indah di bibir, bukan juga sekadar lafaz yang bergema di ruang bicara, tetapi merupakan nadi yang mengalir dalam jiwa sebuah bangsa serta akar yang mencengkam teguh pohon negara. Hakikatnya, di sebalik kemajuan terselit bayang gelap yang menggugat utuhnya ikatan perpaduan. Peristiwa 13 Mei 1969 menjadi saksi betapa jatuh dan bangun sesebuah negara itu terletak di pundak setiap anak bangsanya. Rentetan daripada peristiwa itulah Sumpah Setia Rukun Negara mula diperkenalkan sejak tahun 1970 sebagai kompas yang memandu haluan perpaduan, membentuk jati diri bangsa serta menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Namun, rukun negara ini seolah-olah dibiarkan sepi, dipandang tanpa dihayati, dilafaz tanpa dimengerti. Sehingga semangat perpaduan semakin dilupai. Maka, atas dasar kesedaran itulah, ayo kita bersama-sama menghayati wadah penyatuan bersama membina negara bangsa. Sidang saksi yang budiman, gagasan saya yang utama, agama asas jati diri bangsa. Tidaklah kukuh batang tanpa akar, begitu juga insan tidaklah teguh peribadi tanpa agama. Maka tidak hairanlah, prinsip pertama rukun negara kepercayaan kepada Tuhan diangkat sebagai asas pembinaan sebuah negara yang aman lagi sejahtera. Rekod Indeks Persepsi Rasuah CPI 2025 membuktikan bahawa integriti masih menjadi cabaran kepada negara. Justeru, pendidikan integriti dan anti rasuah terus diperkasakan di sekolah serta sektor awam bagi melahirkan generasi beramanah. Sesungguhnya, jiwa yang benar-benar bertuhan tidak akan mudah tergoda dengan habuan dunia kerana keimanan melahirkan amanah dan amanah menjadi benteng yang menolak rasuah. Sidang hadirin penuh santun menyusul gagasan kedua, raja dijunjung, negara disanjung. Setelah akar jati diri disuburkan dengan pegangan agama, lahir pula prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menjadi jambatan yang menghubungkan hati rakyat dengan tanah air tercinta Malaysia. Mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara terus menjadi lambang perpaduan rakyat ketika negara hari ini berdepan cabaran politik dan sosial. Sejarah itu ditulis dengan darah. Kertasnya daripada kulit pejuang yang gugur, penanya daripada keris di tapak tangan. Nukilan Ahmad Sarju. Maka jelaslah, kesetiaan kepada raja dan negara melebihi kepentingan diri ialah amanah yang diwariskan oleh pejuang terdahulu demi memastikan kedaulatan negara ini terus dipelihara. Tanpa kesetiaan, rapuhlah perpaduan. Tanpa perpaduan, hilanglah kedaulatan. Putera-puteri anak pertiwi, hujah saya yang terakhir, pasak negara, penyeri bangsa. Negara yang kukuh bukan sekadar berdiri dengan semangat perpaduan semata-mata, tetapi bertunjangkan aturan yang dipatuhi dan adab yang dijunjung. Hal ini selari dengan 3 prinsip terakhir rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan menjadi 3 pasak menyokong keharmonian Malaysia. Tak kala dunia berada di hujung jari, satu hantaran di media sosial mampu menyatukan masyarakat, tetapi satu hantaran juga mampu mencetuskan kebencian. Oleh itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, terus memperhebat tindakan penguatkuasaan terhadap penyebaran berita palsu dan ucapan kebencian demi memelihara keharmonian negara.
Ayuh, marilah kita memelihara tutur kata dan tindakan kerana rasa hormat yang mekar akan menjadi jambatan yang menghubungkan jiwa sesama manusia. Bukannya tembok yang memisahkan, apatah lagi bara yang membakar rimbun perpaduan. Izharlah bahawa ketiga-tiga prinsip ini ibarat untaian permata yang tidak terpisahkan. Perlembagaan menjadi pedoman, undang-undang menegakkan keadilan, manakala kesopanan menyulam ikatan sesama insan. Rangkumannya hadirin, apakah yang akan terjadi kepada generasi muda kian dewasa namun jiwanya masih tandus daripada nilai, adab dan jati diri? Andai merekalah pewaris tampuk kepimpinan negara, mampukah mereka mempertahankan kesejahteraan dan perpaduan yang telah sekian lama kita bina? Benarlah kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, percaya atau tidaknya sebuah bangsa bergantung kepada nilai-nilai yang dipegang dan diamalkan oleh bangsa itu. Kesimpulannya, agama menjadi akar yang membentuk insani, kesetiaan menjadi nadi yang menyemarakkan cinta sejati, manakala nilai luhur rukun negara menjadi pasak yang mengukuhkan harmoni. Apabila nilai-nilai ini berakar dalam jiwa rakyat, impian bersama membina negara bangsa bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi mampu menjadi sebuah realiti di dunia yang nyata. Kerana Malaysia, aku di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.